Kuasa itu ibarat api, mampu memberi cahaya tetapi juga boleh membakar. Animal Farm membawa kita merenung hakikat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Dini binti Norman Arbak, pelajar PPISMP TESIL, ambilan 2025-2030. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah resensi buku klasik yang cukup berpengaruh dalam dunia sastera, iaitu Animal Farm karya George Orwell. Pada pandangan saya, novel ini bukan sekadar kisah tentang haiwan di ladang, tetapi sindiran halus terhadap politik, kuasa dan sifat manusia. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Sacker and Warburg di United Kingdom pada tahun 1945 dengan ketebalan sekitar 112 halaman bergantung kepada edisi. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu. Animal Farm mengisahkan sekumpulan haiwan di ladang Maynard yang bangkit menentang tuan mereka, Encik Jones, kerana mereka ditindas. Setelah menyingkirkan manusia, mereka membina masyarakat baharu berlandaskan 7 wasiat sebagai undang-undang utama. Pada awalnya, kehidupan kelihatan adil, tetapi lama-kelamaan para khinzir yang memimpin semakin tamak dan taksub kuasa. Wasiat mula diubah sedikit demi sedikit hingga akhirnya hanya tinggal satu peraturan, iaitu semua haiwan sama, tetapi ada haiwan yang lebih sama daripada yang lain. Ini menunjukkan ketidakadilan yang berlaku. Kekuatan utama novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringkas, mudah difahami tetapi padat dengan sindiran politik yang tajam. Jalan ceritanya mengalir lancar tanpa membosankan. Malah, mesejnya masih relevan walau ditulis lebih 7 dekad lalu. Ia mengingatkan kita bahawa kuasa yang tidak diurus dengan adil akhirnya membawa kebinasaan. Walau begitu, kerana jumlah halamannya sedikit, ada pembaca merasakan jalan cerita terlalu cepat dan wataknya kurang diperincikan. Tambahan pula, unsur alegori politik mungkin sukar difahami oleh pembaca muda tanpa bimbingan. Namun, kekurangan ini telah membuka ruang untuk renungan yang lebih mendalam. Dari segi nilai, Animal Farm menekankan bahayanya penyelewengan kuasa serta pentingnya masyarakat berfikiran kritis agar tidak mudah dipermainkan oleh pemimpin yang licik. Buku ini sesuai untuk pelajar, pencinta sastera klasik dan juga pembaca umum kerana bahasanya jelas serta mudah difahami. Kesimpulannya, saya sangat mengesyorkan Animal Farm. Walaupun singkat, mesejnya mendalam dan tetap meninggalkan kesan. Inilah bacaan yang sekali dibaca, pesanannya akan terus melekat di fikiran. Sekian sahaja resensi saya. Terima kasih kerana sudi mendengar.